kat APG. Semua ada kat situ Macam Kak Suara Lebih kurang bang. Sebab Maksudnya dia apa? degree. Belajar piano, Belajar kenal note. piano, belajar gitar klasikal, belajar menguruskan event, belajar buat konsert. Okey. Oi, Belajar. Ada dia punya ada persembahan. ya persembahan apa semua kan. Saya belajar notasi, boleh tulis note. Notasi Boleh. bagi Kau belajar yang macam Tok Ram belajar. Ya, Habis tu ya. kau belajar Toge. Habis tu kau belajar juga macam mana EO event organizer nak buat. Ya. Oi, best Belajar arrangement. Ada kosong lagi tak? Macam aku rasa bila masuk Dah lebih kot. Lepas tu saya seronok Memang saya okey je. CGPA saya last saya keluar pun 3.5 je. Woi, power. Okey lah, okey. Lagi sikit nak fall flat. Ya, tapi dapat macam tu pun dah okey dah. Okey sangat 3.5 tu. Lulus dengan cemerlang lah. Kalau okey mak lah. aku dah lari pergi masjid tu pakai mic masjid bagi tahu orang kampung. Kau dah belajar semua tu, top tap, Ya. main recorder. Itu yang aku nak tahu tu, lucunya pergi tu. Bila kau masuk sekolah tu. Alright, sebelum masuk sekolah pula. Okey, saya belajar dekat IPG tu lebih kurang 2014 saya masuk sampai 2019. Oh, 5 tahun. Okey, 2017 saya dah didatangi dengan barang-barang social media. Okey. Ibaratnya saya dah ada followers 100,000 pada tahun 2017. IG. Handal. IG. Macam mana boleh meletup? Sebab saya dah mula buat short cover. Saya dah buat cover dari zaman-zaman IG 15 saat je upload video. Okey. Nyanyi? Nyanyi. Cover-cover pendek. So saya dah nampak engagement tu dekat situ. Okey. Saya dah mula buat duit juga dekat situ. Saya ingat lagi saya bermula saya punya review dengan nilai RM50. Oh. Orang letak product replacement dia, saya nyanyi. Okey. Sambil-sambil tu review kan. So saya dah seronok. Macam kawan-kawan lain waktu tu, allowance dia 430. Saya dalam bank 4,000. Ya, buat review apa semua. Sebab kan? buat review. Kan? So kita dah rasa seronok waktu tu. Oh, maknanya Nami, kau ni terjebak dalam industri seni ni bermula daripada influencer. Ya. Dalam masa yang sama cikgu. Itu cerita dia tu. Okey. So bila saya carry benda tu, cikgu kanan, kiri influencer. Oh, cik. Cikgu kanan, kiri influencer. Saya carry sampai habis belajar. Okey. Habis belajar, dapat posting 2019 hujung tahun, masuk dekat sekolah kebangsaan Seri Mulu tadi tu. Masuk, Kau dah popular tak? Memang saya kenal parking media motor. sosial. Saya Media sosial orang kenal dia. Saya parking motor, Ha. saya naik motor je, parking motor, buka helmet. Cikgu ni, jiwa cikgu. Nami budak-budak sekolah rendah. Kau ajar nak murid kau. Saya daripada pakai balik. Nami budak-budak dia tak cover punya. Lepas tu saya dengar kawan sebelah dia sembang lagi. Ui, apa dia buat kat sini Aku rasa dia perform ni kat sekolah kita ni. Oh, dia tak tahu kau lah cikgu Dia tak orang. tahu saya tu nak daftar jadi cikgu. Okey. Saya pun buka helmet balik saya macam tu kan. Saya register, saya serah diri dekat pejabat. Kau tahu kau sabat seorang-seorang. Belum. Tak ada sampai sebat. Lepas tu dekat penimpunan Guru besar. Sekarang saya menjemput guru baharu untuk Sekolah Kebangsaan Seri Hulu. Dia persilakan Cikgu Najmi bin Syahrudin. Saya pun naik dekat rostrum tu. Assalamualaikum. Saya nampak budak-budak yang Nami Cikgu siut. Dia cikgu siut. Dia cikgu kita siut. Dia bukan perform, dia cikgu siut. Dia cakap itu kan. So saya mengajar macam biasa. Pengetua semua dah kenal kau dah, semua cikgu besar dah Alhamdulillah, kenal. alhamdulillah. Kejap Nami, aku nak ni jap. Nama penuh Najmi. Mana datang Nami? Okey. Ah. Waktu zaman saya belajar, saya banyak berkawan dengan Chinese. Sebab muzik banyak Chinese. Okey. Banyak Chinese. So, Nami ya. bila dia orang sebut nama saya, dia orang bila sebut J tu tak clear sangat. Dia jadi Nazmi. Nazmi bukan Nazmi Raja Lawak. Aku lupa bukan yang tu. Betul lah ingatan kau kuat. Lepas tu bila dia sebut Nazmi, panggil nama baru Buang Z, buang J tu, Nami je. Melekat lah. Oh, itu je. So bila saya buat IG ke, buat Facebook ke, saya letak NAMIE. Lekat sampai sekarang. Melekat sampai sekarang. Alhamdulillah, nama tu yang membawa saya. Sedangkan nama saya seketul je, Najmi. Saya pernah tanya mak ayah saya, bang. Okey. Abang sulung saya, Muhammad Aizat. Muhammad Aizat. Okey. Akak yang kedua saya, Siti Ayuni. Cantik. Wow. Akak ketiga saya, Siti Nadirah. Wow. Pap saya keluar, Najmi. Pendek je. Macam anak angkat je letak Saya kasih nama saya tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya tanya Nur ibu ke? saya kan, Nur ke, tak kisah Ahmad ke? Ahmad ke, mana Muhammad? Lepas tu tak percaya abang boleh Google Najmi tu sebenarnya yang membawa tuah kepada saya sampai sekarang. Sebab dalam bahasa Arab dia Najmun. Najmun Nun maksud? Jim Mim. Okey. Bermaksud bintang. Okey. Dan sebab tu kadang-kadang
ustaz-ustaz pun selalu pesan kalau boleh kita bagi nama dengan maksud yang baik. Betul. Dia insya-Allah dia akan membawa, dia carry. Betul. Kan. Betul. So Tapi tapi nama Najmi tu. saya tak puas hati sebab Ellie letaklah Muhammad ke apa kan. Lepas tu saya tanya mak saya, "Bu, asal waktu keluar tu siapa yang bagi ni, ayah ke ibu kan? Letak Najmi je, tahu maksud dia bintang kan. Tapi pendek no." Betul mak saya pun jawab, "Okey lah tu Najmi, pendek je bintang. Sebab kalau panjang dia tak jadi bintang." Jadi apa? Bintang jangan kau bersedih. Bintang jangan kau panjang. Jadi Zack kacamata Kau main-main Zack pernah duduk sini tau. Kau main-main